Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Abang Botak DIY. Yang masih belum subscribe saya punya channel, boleh tekan butang subscribe tuan-tuan dan puan-puan. Untuk hari ini ada projek santai-santai saja, di mana saya akan memasang bidai di tingkap rumah. Pemasangan dia mudah saja tuan-tuan. Tebuk lubang saja kat dinding tu dan sangkut sajalah. Tapi untuk video ni saya santai-santai saja. Mana tahu ada yang tak tahu pasang, duk cari video cara nak pasang, boleh tengok lah. Itu dia tuan-tuan. Jom kita start pasang dia. Okey tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah set bidai yang saya beli. Yang ni untuk satu tingkap sajalah, dia kecil sajalah. Jadi kalau untuk 2 tingkap ke 3 ke 4 tingkap ke, dia panjang dan juga dia punya hook L shape dia ni mungkin lebih lah. Untuk yang kecil dia bagi 2 saja tuan-tuan lah. Dan juga ada lubang dia untuk kita pasang dia dekat dinding lah, ikat dengan skru nanti. Semua bidai saya rasa sama saja dia punya komponen dia tu. Ini dia punya hook dia semua lah. Dia kedudukan dia akan saya tunjuk tuan-tuan lah. Dia akan pasang dekat sini lah nanti. Okey, L dia macam ni. Yang sebelah sana tu sangkut dengan dinding, dan kemudian hook yang besi keping ni dia akan sangkut dekat dia punya rail dia tu, lubang dia tu. Macam ni lah lebih kurang kedudukan dia nanti tuan-tuan lah. Okey, langkah pertama tuan-tuan perlu ukur dulu dia punya level bagi sama kiri dan kanan, dan kemudian tuan-tuan boleh tebuk lubang lah. Untuk tuan-tuan ikat dia punya hook yang L shape tu dekat dinding ni lah. Okey tuan-tuan, tu dia tebuk lubang sampai ke malam tuan-tuan. Tak ada lah, tadi saya berhenti Zat. Ni sambung balik lah. Ini adalah hasil daripada tebuk lubang dan pasang dia punya hook L shape tu lah. Dia punya kedudukan dia macam ni tuan-tuan lah. Pastikan level kiri dan kanan sama supaya bidai tuan-tuan tu tak bengek lah. Siap tuan-tuan. Dan kita akan sangkut saja bidai dekat bahagian hook ni lah. Okey tuan-tuan dan puan-puan, langkah seterusnya saya akan gantung saya punya bidai lah. Okey tuan-tuan dan puan-puan, bidai saya pun dah siap. Saya gantung dan kita cek dulu kat bahagian atas ni lah. Saya tunjuk kat tuan-tuan dan puan-puan keadaan di bahagian hook yang tepat atas ni lah. Dia akan sangkut macam ni tuan-tuan lah. Di belakang ada cangkuk dan juga di bahagian hadapan ni pun ada cangkuk dekat dia punya laluan rail dia tu. Jadi hook ni akan lekat dekat situ lah. InsyaAllah dia takkan jatuh lah. Macam ni kedudukan dia tuan-tuan. Dia ada hook kat bahagian belakang dan juga di bahagian hadapan. Senang saja nak pasang dia tuan-tuan. Okey tuan-tuan dan puan-puan, selesai sudah pemasangan bidai di bahagian tingkap. Dia punya rupa dia macam ni lah. Pemasangan dia simple saja tuan-tuan lah. Jadi video sekadar suka-suka saja supaya ia dapat membantu sesiapa yang tak tahu pasang. Bolehlah tengok video ni. Jadi yang dah tahu pasang tu okey lah. Sebab dia simple saja, tebuk lubang saja, gantung dan juga sangkut saja bidai tu tuan-tuan lah. Semoga dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan lah. Okey, bertemu kita lagi di lain masa, lain waktu, lain ketika dan juga lain perkongsian. Yang masih belum subscribe saya punya channel
Abang Botak DIY, boleh tekan butang subscribe. Okey, bertemu kita lagi tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.